Jom kita start. Hai hampa, hari ni aku nak buat mi sedap Korea spicy chicken. Jom kita start. Hak mana-mana yang belum follow boleh follow. Yang mana belum subscribe boleh subscribe. Kalau hampa tak subscribe rugi hampa. Okey, barang yang kita guna hari ni adalah sawi. Kita guna udang. Kita buang misai dia. Sawi jangan lupa potong pula. Hanya terlekat terengkum mampu. Cabai merah ni potong-potong lah kecil-kecil. Okey, mula-mula Allah ada spatula pula. Bubuh lah ayak dalam hampa punya payuk lah. Tak kisahlah besar mana, kalau ada kawah pakai kawah. Okey, Maggi Korea spicy ni hampa ambil Maggi dia, hampa celok ke rebus ke ikut hampa dan lah. Okey, dia bagi kat kami 4 paket lagu ni lah. Okey. Time hampa duk rebus itu, masukkan terus bawang tu sawi-sawi, udang, bagi dia masak terus. Tak adalah kata tak pergi makan mentah. Bila dah masak boleh toast. Hampa tengok udang dah merah macam tu, dah boleh lah tu angkat. Lah ni kita nak bubuh 4 perisai yang bubuh tu. Ada nombor dekat dalam paket tu. Hampa ikut nombor tu. Mula-mula bubuh nombor 1, nombor 2, lepas tu bubuh minyak. Lepas tu buah paisa dia. Ni sepatutnya aku buah lah. Tapi aku terlajak bubuh awal sangat. Tak tahu pasal airport tu. Buah lah cabai yang hampa potong tak saat ni. Dah pula dua bubuh semua. Goi sampai rata. Lepas tu boleh lah petting kot hampa lah. Nak buah dalam payuk ke, dalam tepurung ke. Aku buah lah mangkuk lagu ni lah. Pinggan lagu ni. Senang lah sikit nak makan saat gini. Buatlah cantik-cantik sikit. Tak pergi boleh buat thumbnail. Buh kita punya udang. Ni aku tambah lah optional ikut hampa lah. Nak bubuh tak buah. Aku suka buah bawang. Hampa tengok. Ini dia punya finishing look. Apa itu? Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia boleh tahan lah. Kalau nak kata sedap sangat pun tak katalah tak sedap. Tapi boleh lah. Aku bagilah bintang lah sikit kat mereka kalau mereka nak bintang. Tapi tak salah bintang kot. Aku rasa lagu ni je lah rasa dia. Tapi boleh lah makan. Nak kata tak sedap sungguh tu. Sedap lah juga. Kira boleh kunyah lagi tu. Kira boleh lepas tekak tu. Sedap lah tu. Tapi nak kata pedas tu boleh tahan lah. Kalau budak-budak ni tak boleh nak makan sangat ni rasa. Aku buh lah macam-macam sikit. Biar pergi rasa dia tak adalah kosong. Macam pedas semata-mata no. Kalau buh sawi dah rasa lah ada sawi-sawi sikit. Pedas sebenarnya. Aku ni tengah duk cari ayam. Tapi apa tengok cawan kat belakang tu. Aku lupa nak buah ayam. Allah, pedas lah. Jenis macam aku ni, aku tak makan pedas. Bila aku makan pedas sikit, mulalah lagi menggelupuk. Mula tercabut bulu-bulu mata aku ni. Suapan ketiga, sedap lah juga tu. Kira sedap lah, kira boleh lepas tekak tu memang sedap lah. Tapi nak kata sedap sangat pun tak lah. Tapi sedap lah boleh kata lah. Hampa mana-mana nak try boleh beli dekat pasar raya apa mana-mana hak ada. Aku memang gelujur sikit. Kepala udang semua aku bedai. Yalah, buat rasa-rasa manis lah. Kalau sebab mi tu saja memang pedas kot. Kot tak dah perut nak tahan. Jenuh nak cari jamban. Dia orang kata lagu mana sedap-sedap, pedas-pedas sedap lah lagu tu. Boleh tahan lah walaupun makan tu dah kuih berpeluh dah. Kalau muka-muka tu dah basah dah. Kerut-kerut habis muka aku lah nak kata nak tahan pedas tu. Sebab jenis kita tak tahan pedas. Kalau hak tahan pedas tu makan pi lah 30 kilo cabai pun boleh tahan boleh talau habis Aku duk syok-syok makan lah tak saat ni. Hampa nak tengok saat lagi hujung. Ada special. Aku duk tidur dia puas dah aku pergi tidur.
Sagi pula dia boleh bangkit pula. Allah. Terberhenti je aku nak makan. Tu dia. Dah bangkit dah putera-putera aku ni. Okay lah. Bye. Yang mana belum subscribe, nah.